Hadis ke-10. Rezeki halal asas penerimaan doa. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Baik. Dia tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala telah memerintahkan kepada orang yang beriman dengan perintah yang sama kepada para rasulnya. Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud, wahai para rasul, makanlah daripada perkara yang baik dan kerjakanlah amalan yang salih. Allah Ta'ala juga berfirman yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, makanlah daripada perkara yang baik yang kami kurniakan kepada kamu. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam menceritakan perihal seorang yang menempuh perjalanan jauh. Rambutnya kusuk masai dan berdebu. Dia menadah kedua-dua tangannya ke langit seraya berdoa, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia diberi makan dengan makanannya haram. Bagaimanakah diperkenankan doa orang yang sedemikian? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pengajaran hadis. Pertama, meyakini bahawa Allah Subhanahu wa taala Maha Baik lagi Maha Sempurna dan tidak menerima kecuali perkara yang baik. Kedua, sentiasa berusaha mencari sesuatu yang halal lagi baik dan menjauhkan diri daripada perkara yang haram. Ketiga, kita hendaklah bersungguh-sungguh dalam berdoa dan memahami doa dengan sepenuh hati. Keempat, mengangkat tangan dalam berdoa merupakan satu daripada adab ketika berdoa.